Jujur saya cakap, semua orang yang sama belajar ni bukan nak jadi pandai sangat sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka nak jadi manusia yang lebih matang, nak belajar cara macam mana nak jadi manusia yang lebih matang. Lepas SPM, semua orang kata macam nak kerja terus lah, nak dapat duit lah, kerja tinggi-tinggi pun bukan dapat kaya lah. Sebenarnya semua tu valid je, memang valid. Tapi benda yang menjadikan masalah adalah mereka membuat keputusan tanpa memahami apa yang akan berlaku kalau tak sambung belajar. Itu sangat bahaya. Baru-baru ni saya diberi peluang untuk mewakili Unicorp pergi ke IPD Marang untuk berjumpa dengan adik-adik SPM. Kami pun berpeluang untuk berborak dengan cikgu-cikgu daripada sekolah tersebutlah, dan kebanyakan masalah yang diutarakan oleh cikgu selepas SPM, diorang takkan nak sambung belajar, diorang tak minat langsung. Even kelas pun datang belajar, diorang cakap macam ni, diorang kerja part time sambil belajar dalam kelas. So diorang cakap duduk dalam kelas tak dapat duit, kalau pergi kerja dapat duit. So diorang masa SPM pun diorang dah train kerja. So bila dapat duit senang, itu yang diberitahu oleh guru-guru. Sebab itulah sebelum buat keputusan untuk tidak sambung belajar, korang kena faham dulu apakah implikasi ataupun kesan-kesan terhadap masa depan korang. Dan sebenarnya bila kita cakap pasal sambung pengajian ataupun teruskan belajar, kita bukan dapat ilmu semata-mata tau. Ini yang part paling best lah. Kita cakap pengalaman semasa menyambung pelajaran, memang sangat best. Dulu masa kat sekolah, yelah cikgu suap, cikgu kerja homework, cikgu suruh buat itu, buat ini kan. Tapi dekat universiti tak ada orang suruh, dan dekat situlah kita nak tengok diri kita ni setakat mana yang kita boleh. So kita mendisiplinkan diri, kita belajar cara mengurus masa, juga belajar cara bertanggungjawab. Ini memerlukan skill hidup lah, ini bukan teori semata-mata. Kedua, semasa belajar korang akan rasa ataupun dapat pengalaman di mana korang kena buat presentation. Presentation tu memang wajib lah, mana-mana course pun memang ada presentation kan. Kat situ korang dapat belajar cara nak handle gugup, cara nak explain dekat orang, cara nak cakap depan orang ramai. Skill ni sangat mahal semasa korang dapat kerja nanti. Dan kat sini kita dapat belajar juga kalau kita ada fail paper ke, kalau kita, maksudnya kalau you guys fail paper, hidup tu tak semestinya ikut plan. Ada orang kena extend 1 sem, ada orang kena extend 1 year. So itu adalah kehidupan lah yang kita belajar. Kita jatuh, kita bangun balik. Seterusnya, kalau korang sama belajar, korang tak rasa macam best ke jumpa kawan daripada Kedah, daripada Kelantan, daripada Selangor, Johor, Sabah, Sarawak dan mana-mana negeri lagi lah. Kita juga jumpa orang-orang daripada pelbagai background. Ada orang senang, ada orang susah. So dekat situ kita dapat belajar lah. Okay, kita dah dapat adaptasi macam mana dunia dekat luar. Kat sini saya nak mengambil peluang lah untuk menjemput adik-adik semua untuk datang ke Unicorp Open Day pada 20 hari bulan dan 27 hari bulan di College Unicorp Cyberjaya. Kat sini adik-adik boleh explore apa yang adik-adik minat dan boleh tanya kita orang insyaAllah akan berada di sana.